khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain daripada Allah, pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu sembahlah Allah, dan Allah lah menjaga segala sesuatu. Penglihatan kamu tidak dapat mencapai Allah, tetapi dia dapat mencapai pengetahuan kamu. Segala yang dapat dilihat, dan dialah Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha mengetahui. Allah tengok kita, kita tak mampu tengok Allah. Itu hakikat dia. Allah bukan Tuhan golongan dan puak tertentu, bukan Tuhan suatu bangsa atau suatu daerah, melainkan Tuhan sekalian langit dan bumi, Tuhan sekalian alam, Tuhan segala negeri timur dan barat. Allah Ta'ala berfirman, Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, adakah aku mencari Tuhan selain daripada Allah, padahal dia Tuhan segala sesuatu. Ada orang yang sanggup murtad hanya semata-mata tak jumpa Allah. Ada orang yang murtad semata-mata dia ni kata Nabi Muhammad tak pernah pergi sekolah. Sebab apa dia nak bernabikan orang yang tak pernah pergi sekolah? Masya Allah. Ada orang yang murtad semata-mata dia kata kalau Tuhan tu ada. Mana Tuhan? Dia duk cari Tuhan sebab dia bayangkan Tuhan tu macam dia, boleh pegang, boleh jumpa, boleh tengok, boleh menyembah. Sedangkan kita ni makhluk, dia Tuhan, dia bukan begitu. Baik, ayat terakhir. Perhatikanlah cerita dalam Quran antara percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan semesta alam? Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ard. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya kalau sekiranya kamu orang yang yakin. Fir'aun berkata, qala liman haulahu alla tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang yang bersekelilingnya, tidakkah kamu dengar apa yang disebut oleh Musa? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu dahulu kala. Fir'aun menjawab, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya utusan yang dikirim kepada kamu ini adalah orang gila. Fir'aun kata pada Nabi Musa, dia gila. Nabi Musa menjawab, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan aku adalah Tuhan timur dan Tuhan barat, dan Tuhan kepada semua yang ada di antara keduanya kalau sekiranya kamu menggunakan akal. Ini adalah dialog di antara Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah, menunjukkan bahawa kalau kita ni nak dakwah kepada seseorang, kita kena pergi campur dengan dia. Nabi Musa pergi masuk dalam istana dia dan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa pergi cakap direct pada Fir'aun. Dia bukan melalak di luar bila Fir'aun nak dengar. Cara dakwah bukan melalak di padang-padang, bukan melalak tepi-tepi longkang, tepi-tepi rumah orang nak ceramah. Bila nak sampai pada hakikat dia, kita kena pergi bercakap pada orang itu. Nabi Muhammad pergi bercakap pada orang Yahudi. Nabi Muhammad pergi berdakwah pada orang Taif. Nabi Muhammad pergi masuk dalam kelompok-kelompok itu bercakap. Bukan bermakna Nabi Musa masuk dalam istana Fir'aun dia jadi Fir'aun. Dia kena faham. Sebab hari ni orang berdakwah di luar, menjerit, melalak, melolong di luar. Bila orang tu nak dengar? Dia kena bercakap. Bukan bermakna bila masuk ke dalam jadi orang dalam. Nabi Musa masuk dalam istana Fir'aun, bukan dia jadi anak Fir'aun, bukan dia jadi orang kanan Fir'aun. Dia bercakap, lepas tu dia balik. Fir'aun nak ikut, tak mau ikut sudah. Tapi kalau tak mau ikut, bala Tuhan datang.
Ini asas dakwah. Sebab hari ini manusia suka memberi markah. Ya, memberi markah. Payah tuan-tuan hari ni kalau nak dakwah. Nak dakwah sekarang ni duduk dalam kelompok itu. Mana boleh nak dakwah dalam kelompok barakah ya? Kena keluar juga berdakwah di tempat lain. Orang asli menunggu kita. Saya kata dah pada tuan-tuan, orang asli di Perak ni ada 56,000 orang yang perlu untuk didakwahkan. Kita nak kepada pondan-pondan untuk didakwahkan. Pihak universiti kena kumpulkan graduan-graduan, mahasiswa-mahasiswa yang lembut-lembut. Sebab orang sekarang ni orang laki-laki makin kurang. Kurangnya laki-laki, yang pertama sebab merempit banyak, mati. Laki-laki kurang sekarang sebab isap dadah. Dan laki-laki kurang pula ramai jadi lembut. Itu yang pasaran laki-laki sekarang ni mahal. Mati muda kerana dadah, mati remaja kerana rempit, mati walaupun hidup, nama dia pondan. Akhirnya orang perempuan nak kahwin dengan siapa? Nak berkongsi suami, orang marah. Sembelih jadi potong, sembah cuka pula, distreka pula. Inilah nasib orang perempuan. Sedangkan Islam dah memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Allah yang maha bijaksana tu dah tahulah jalan yang terbaik pada kita. Jadi kita kena masuk. Artis-artis perlukan bimbingan. Kesian dekat artis perlukan bimbingan. Siapa nak nasihat? Siapa nak nasihat ni? Artis-artis. Pendakwa-pendakwa kena masuk. Masyarakat kena masuk. Tuan-tuan kena masuk. Bukan pendakwa saja yang berceramah. Semua orang wajib berceramah. Semua orang wajib berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Setiap kamu adalah manusia yang terbaik yang lahir di tengah-tengah manusia yang lain. Dakwahlah. Kalau mereka ni tak nak pergi ke masjid, kita pergi ke tempat mereka. Bincang, cari jalan. Bukan kita nak asingkan diri daripada mereka, nak benci dengan mereka. Sebaliknya kita kena campur. Tapi hari ini bila kita campur, kita dituduh. Itu masalah dia. Ustaz Kazim tu ceramah dekat pondan. Dia pondan lah tu. Inilah penyakit. Ustaz Kazim tu ceramah dekat orang UMNO. Dia tu UMNO lah tu. Inilah penyakit dia. Kerja dia ialah nak ngumpat. Nabi Musa berceramah dekat Fir'aun. Oh, Fir'aun lah Musa. Jadi tuan-tuan kena faham dakwah ni. Jangan kita menjumutkan. Orang yang ada akidah dia tak jumut. Orang yang ada fikiran saja yang dia jumut. Tidak, kita akan dipersoalkan di hari kiamat. Apa yang kamu buat terhadap dakwah? Jangan kita duk tuduh sembarangan saja. Ya, kena faham tu betul. Nabi Musa bercakap malah berdialog dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun tu raja yang garang, yang zalim, tapi tetap Nabi Musa bercakap. Kerana itu adalah bentuk dakwah. Ya, tapi sekarang saya lihat budaya orang Melayu ni dah terlalu kuat. Ya, terlalu kuat sangat sifat perkaumannya, sifat kepartiannya, melebihi daripada meletakkan sifat kepada Islam sebagai yang diutamakan. Tuan-tuan, saya bacakan pada tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang iman. Nabi kata, haslatani la yajtami'ani fil muslim fil mu'min. Dua perkara yang tidak tersimpan, dua perkara yang tidak ada di dalam satu hati orang Islam, satu hati orang beriman. Orang beriman ini tidak akan ada dua benda di dalam hati dia. Yang pertama khibbun wa su'ul khulq. Yang pertamanya ialah penipu, dan yang keduanya buruk perangai. Orang beriman tidak akan ada dua sifat ini. Iman bukan letak pada serban tinggi, serban tajam, ekor panjang, jubah meleret. Iman bukan letak pada janggut panjang.
Iman apatah lagi bukan letak pada parti politik. Sebab hari ini tahap iman tu diletakkan politik mana yang hang masuk, parti mana yang hang masuk. Nabi tak pernah kata pun parti mana tu menggambarkan iman. Nabi kata bahawa iman itu tidak akan ada pada orang beriman dua benda. Pertamanya penipu. Orang yang penipu bukanlah orang beriman. Siapa yang rajin bernipu orang belum beriman, walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia ustazah sekalipun, walaupun dia rajin baca Quran, walaupun dia rajin semayang sunat, puasa sunat, tapi penipu. Orang penipu ni bukan orang beriman. Yang kedua, Nabi kata bukanlah orang beriman kalau orang tu buruk perangai. Walaupun dia pakai serban, jubah, ya Allah, macam Tok Syekh, tapi buruk perangai. Kencing ni tak pernah je duduk, diri, tak sakit pinggang pun berdiri, tak sakit lutut pun berdiri. Buruk perangai, tuan-tuan. Buruk perangai, duk maki orang, maki orang, fitnah orang, ngumpah orang, semua dia buat. Dia bukan letak kepada parti mana kita duduk, dia letak pada perangai. Hari ini bila kita masuk mana-mana parti, kita dah rasa kita beriman. Oh, kita hebat dah, parti yang aku dukung. Bukan parti yang kita dukung itu menjadikan kita beriman. Perangai kita, akhlak kita. Kalau akhlak kita jahat, buruk, pukul isteri, pukul anak, sepak terajang anak, tak bagi nafkah, tetap tak beriman. Bergaduh, mengadu domba, hutang tak bayar. Walaupun kita ni janggut panjang, tapi hutang tak bayar. Jahat juga, tak beriman juga, buruk perangai dia. Dia mudah-mudahan dua benda yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak termasuk dalam jiwa kita. Jangan jumutkan bentuk dakwah itu. Jangan hadkan bidang dakwah. Nabi Musa menghadap Firaun untuk berdakwah. Nabi Muhammad menghadap Abu Lahab untuk berdakwah. Adakah Nabi Muhammad menjadi Abu Lahab? Jadi saya nak buat benda ni, saya sebut benda ini sebab nak bagi faham pada setengah-setengah orang yang mempunyai fikiran yang salah, yang hanya menganggap dakwah hanya untuk golongan dia saja, orang lain tak boleh masuk, orang lain tak boleh campur. Ini adalah satu bentuk jumud, satu bentuk pahaman yang salah. Kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 dan 28, Nabi Musa menghadap Firaun dan berceramah kepada Firaun di dalam istana Firaun. Tetapi Nabi Musa tetap jadi Nabi Musa dan tidak menjadi Firaun.